So hari ni kita nak tukar ni getah belah luar ni. Dah rusak. 4 pintu. Barang pun kita dah beli. Okey. Ni barang dia. Okey. Saya jom. First macam mana kau nak buat? Okey, so macam mana kau nak buka ni? Kau kena umpil. Bagi dia terbuka belah sini sampailah dia boleh terbuka habis. Tapi aku nak perlukan screwdriver lepek kot untuk buka yang awal ni. Lepas tu yang belakang-belakang dah senang lah. Okay. Nampak? Dapat buka yang pertama je. Lepas tu tinggal kau tarik lagi. Okay. Yang pertama lah. Okay. So kejap lagi kita buat belah-belah. Kita dah settle satu part. Ni habuk ni kena, kalau boleh ada kain, kau kainkan dulu. Nampak? Hitam. Clearkan dulu, bersihkan dulu luar dalam. Boleh kita ambil yang baru. Okay. Yang baru ni nampak front right, front left, rear left, yang ni rear right. Okay. So kita ambil yang front right dulu. So kita pasang. Ada dia punya longkang dia. Okay. Bersihkan habuk. Lepas tu masuk yang art. Okay. Ini hasil yang baru. Macam tak rapat tapi rapat ni. Rapat. Okay. Yang baru. Depan 4 pintu lah. Cun. Okay, so next kita ada barang dalam kotak ni. Okay. So ni pun dah kusam. Dah tak rupa color dia. So kita nak cabut depan belakang. Kita ganti dengan yang baru. So dah cabut. Sekarang kita nak cabut yang ni pula. Papan dia. Lepas tu kita pasang yang tu. Depan pula kita nak buat. Kejap lagi aku tunjuk kau keseluruhan. Perlahan-lahan. Kalau sayang lagi nombor plate, kalau sayang letakkan je. Tapi jangan letak tadi dengan belakang. Pelan-pelan. Sebut tak ada sebut ada. Okay, nombor plate lama. Okay, ambil screwdriver bunga. So ni hasil dia. Kita dah adjust untuk belah belakang. So frame nampak semua kan. Okay, kita tengok depan pula. Cun Right, itu saja perkongsian untuk kali ni. Nanti aku akan update baru so far apa yang aku dah buat setakat ni untuk projek ikut bajet ni. So stay tune untuk video akan datang, InsyaAllah. Doakan aku ada kewangan lebih untuk kita upgrade bushing ke, ataupun tukar tayar ke, and then Android player yang macam aku cakap dulu lah. So setakat ni itu saja. So tunggu update akan datang. Alright, see you guys on my next video. Assalamualaikum. Ciao.